Kasut ni dibeli dengan harga RM4,400 dan kasut ni dibeli dengan harga RM350. Nak tahu apa beza dia? Jom kita tengok. Assalamualaikum, hai semua, saya Zakir dan hari ni kami daripada Revit Studio akan buat unboxing untuk kasut Off-White Jordan dengan dalam colorway UNC. Okay, so basically ini adalah colorway ketiga daripada Off-White dengan kolaborasi dengan Nike untuk Air Jordan ni lah. So before this kita ada Chicago, kita ada White dan ini adalah colorway ketiga iaitu UNC. Nak tahu apa dekat dalam? Jom kita tengok. So basically kalau kita dapat tengok kotak ni, dia ada dalam dia ada plastik punya transparent plastik yang so kita boleh tengok dekat dalam dia ada apa. Alright, so bila kita buka dalam ni, okay, so basically dalam ni ada tulisan Off-White TM for Nike. Ada tulis Air Jordan 1 Beaverton, Oregon 1985. Okay, jom kita tengok apa dekat dalam. Alright, so basically dalam kotak ni ada sepasang kasut lah. Ni dan juga didatangi dengan dua extra lace. Alright, so dia ada dua extra lace, satu warna biru, satu lagi warna orange. So basically warna biru ni dia akan samakan dengan warna kasut ni dan juga warna orange ni sama dengan stitching yang kita boleh nampak dekat kasut ni. Alright. Okey, kasut ni sebenarnya tak adalah harga retail dia RM4,400. Harga retail dia RM707. Tapi sebabkan resale value kasut ni sudah pun menjangkau sampai RM4,400. Okey semua, so hari ni kita ada dua pasang kasut. Satu ni harga dia RM4,400 dan sebelah kanan saya ni harganya RM350. Dua-dua kasut ni adalah model yang sama, Air Jordan X Off-White UNC colorway. Tapi di sebelah kiri saya ni adalah legit version dan sebelah kanan saya ni adalah premiumnya quality. Okey, dan hari ni kita nak compare kedua-dua kasut ni, nak tengok apa bezaan dia. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, jadi kalau kita tengok daripada segi kotak dia, kedua-dua ni nampak sangat samalah. Saya boleh cakap I would say that seems legit lah kotak dia. Tapi kalau kita tengok betul-betul color dia slightly different. Yang ni dia macam matte, yang ni macam dia agak color dia agak memantul sikit lah. And then kalau kita boleh tengok dalam closer look kotak dia ni, yang ni dia ada macam dia punya jaring-jaring punya quality lah. Korang boleh tengok yang kat sini adalah kotak dia ni tak adalah design yang macam jaring-jaring ni. Okey. Jordan UNC ni kalau kita nak tengok dia ada transparent punya plastik kat dalam ni. Macam ni. Dan surprisingly yang fake pair pun ada juga. Macam ni. So janganlah tertipu sebab kedua-dua pair ni kotak dia I would say almost sama. Okay, by the way, kalau kita tengok dekat dia punya tag ni, yang belah kanan, yang legit pair ni adalah saiz UK 9, yang fake ni saiz UK 8.5. Tapi saya rasa UK 8.5, tapi saya rasa tak ada masalah sebab kedua-dua dia adalah kasut yang sama. Jadi kita tengok closer look untuk kedua-dua pasang kasut ni. Alright, so untuk legit pair kita boleh tengok Off-White for Nike, sama juga plastik dia yang ada dalam ni. Dan kalau kita dapat lihat yang ni pun, yang fake pair ni pun still ada juga Off-White Nike punya plastik. Alright, so kita buka satu, kita tengok. Alright, kita boleh tengok perbezaan di antara legit pair dan juga premium punya pair. Okay, so sekarang kita nak tengok closer look terhadap kasut yang kita ada sekarang ni. Macam saya cakap tadi, belah kiri saya adalah legit pair ataupun retail pair dan sebelah kanan saya ni adalah premium copy punya pair. Okay, kalau korang boleh lihat dekat sini, dia punya material dekat atas ni dua-dua berbeza tau. Kalau legit ni dia tak ada tu yellowish sangat. Kalau belah kanan ni memang nampak dia yellowish. Alright, so kalau korang tengok, the main important thing saya rasa adalah lace dia. Lace dia basically kalau beli legit punya pair, lace dia takkan sampai atas tau. Macam ni kita boleh tengok dia dah factory kan, daripada kilang dia dah masukkan sampai atas. Dan zip tie dia basically macam ni, dia ada dekat bawah tapi ni totally dekat atas. Jadi kat situ kita boleh tengok perbezaan kasut ni antara legit dan juga fake. Alright, kalau kita cakap pasal zip tie ni tadi, zip tie ni sebenarnya slightly berbeza. Tengok size pun beza, design dia pun ada beza juga untuk zip tie ni. Kalau korang boleh tengok zip tie ni. Alright, kalau yang Off-White yang premium pair ni, dia punya tulisan font dia pun berbeza. Font dia nampak lain lah, font dia, and then dia lagi putih. Jadi kalau yang this one, dia merah dia tak macam merah yang ni, ada merah dia soft sikit. Alright, so yang ni zip tie ni dia tulis Off-White CO Nike C 2017, tapi yang legit pair dia tulis Off-White CO Nike C 2018. Itu perbezaan dekat zip tie dia. Alright, kalau kita boleh tengok sekarang ni kedua kasut,
Saya boleh cakap shape dia boleh nak katakan lari sikit lah. Kalau kita tengok kat sini, ni macam terlebih menegak. Yang ni dia macam, kalau you guys boleh tengok, boleh dekat sikit, dia lain sikit shape dia kat sini. Ni dia sangat menegak. So daripada segi stitching adalah benda yang paling penting. Kalau korang nak compare ataupun nak tengok kasut tu legit ke tak legit, stitching ni sangat main peranan. Okay, kalau korang boleh tengok dekat legit pair ni, stitching dia sangat kemas. Sangat kemas. Kita boleh tengok every gap dia tu sangat kemas. Kalau kita nak compare dengan kasut yang fake ni, boleh tengok stitching dia ada yang sengit, ada yang jarak, ada yang sengit, semua ada lah. Macam-macam jenis stitching lah diorang letak. Alright, kalau korang nak tengok yang legit punya version sangat kemas. Dia punya stitching sangat kemas. Manakala yang fake ataupun premium version ni, kita boleh tengok stitching dia dengan ada yang terbuka macam ni, ada yang macam ni, tapi dia almost sama. Tapi benang yang digunakan slightly lain sikit colour dia. Itu kita boleh tengok. Dari segi lace pula, kita boleh tengok, so Off-White terkenal dengan dia punya design yang ada bracket macam ni. So kita boleh tengok tulisan font yang digunakan berlainan. Dan yang kat sini dia timbul lah, dia punya material ni tak cantik. Material dia boleh tengok, ini anytime ni saya rasa boleh terbuka ni. Kalau kena air lama-lama ni memang tertanggal, kalau gosok boleh tanggal. Yang ni kita nampak kualiti dia dekat tulisan shoelace ni, dekat tali dia agak kemas dan cantik printing dia. Alright, jadi pada segi, okay, kalau kita tengok belakang, yang ni kita nampak lebih kemas berbanding dengan ni. Ni kita nampak agak sengit. Ni agak sengit, yang ni agak kemas. Dan kalau kita tengok ketinggian dia pun juga berbeza. Boleh tengok tinggi dia berbeza between the two pairs. And then kalau yang lain tu, I guess tak ada sangat major different. Dari segi colour almost sama. Dan juga lastly, the important things is dekat sini, tulisan ni. Okay, tulisan ni kalau korang perasan, yang fake pair kecil sikit font dia berbanding dengan legit. Kalau korang boleh tengok C1985 ni, dia punya placing dia dekat jahitan, dia terkeluar daripada jahitan ni. Yang ni C ni ke dalam, kira dia tak patutnya berada dekat dalam ni, tapi nampak dia punya jahitan. Yang ni boleh nampak, yang ni sangat kemas, yang ni manakala yang ni pun dia tulisan dia cantik lah. Kita tengok daripada luaran dia almost sama. Kalau kita nampak on fit, orang pakai, kita sendiri pun susah nak tengok. Kalau kita ada sebelah-sebelah, baru kita boleh compare kasut tu fake ataupun legit. Alright, kalau korang tengok closely, korang tengok close betul-betul, colour dia pun a little bit berbeza. Yang ni biru dia lain sikit, yang ni biru dia pun lain sikit. Korang boleh tengok perbezaan untuk kedua-dua warna biru kasut ni. Alright, dan tengok lagi satu, biru dekat tapak dia. Yang ni dia macam shining sikit, biru dia berkilat sikit. Yang ni biru dia tak berkilat sangat seperti yang ni. So memang kita boleh tengok berbeza lah daripada colour dia. Tapi daripada jauh boleh nampak almost sama. Tapi legit check ni memang penting untuk korang yang nak beli kasut dekat online ke, dekat reseller ke. Tapi basically kalau korang nak beli kasut ni, nak confirm, belilah dekat reseller-reseller yang ada kedai ataupun trusted reseller yang dah ada beratus-ratus ribu followers. Diorang insyaAllah trusted. So it's up to you guys nak beli yang mana. Tapi yang ini adalah fake comparison ataupun fake education yang saya boleh tunjuk dengan kasut UNC Off-White ni. Okay, jadi saya dah pun buat comparison between these two pairs. Yang satu adalah legit pair dan sebelah kanan saya adalah fake pair. Jadi it's up to you guys nak beli yang fake ataupun original. Dan itu saja untuk saya pada video ini. Apa-apa pun kita akan jumpa lagi untuk next video. Bye bye.